Nanti duduknya kat jatuh lagi. Lepuk weh mak weh kelepar weh. Tak kira orang berdosa yo. Dosa ni, dosa pahaya tanpa budak dosa. Kau tu boleh pahala kat aku. Ampun doh. Tak apa. Minta so lagi. Berapa dia? Kenapa tawar? Betul kedok dia ni. Lebih pada betul memang ni. Nak soal lagi. Habis seputih lagi. 2. Lepas tu? Ada. Boleh duduk lagi. Tak boleh duduk. Pasal nak dewek. No. Cuba orang tanpa ada lepas tu. Biar buat kerja diri. Sawadi. Main panen. Sawadi. Tak reti. Pengok. Jadi demo, raja demo ambil mak cikgu. Raja aku ambil. Tak syiwi. Aku tak bui. Jadi ini aku nak royak dengan mudah-mudah. Kalau mu tak bui hari ni berat. Berat kat mana? Mampu. Siapa mampu? Mu. Ambil. Dia ni seputih. Mui ya. Aku window. Mu nak aku nak gadget banyak kalau aku. Nanti dia boleh. Aku nak gadget banyak dia dapat aku balah lalu. Antara perasaan sepak bola botong dia lagi. Berlaku pula di sini dah. Pasal penuh pasir dia mulut. Masuk bengonya ke umbah. Nak lagi kena. Nak lagi kena. Mampu dua kali. Aku lagi hambak oleh dia ni mampu ni. Apa masuk pasir dia mulut. Alah nada tu dia gembah-gembah sungguh-sungguh. Tak apa. Doktor kat aku tak apa. Lagi belakang orang kita tu. Bukan lawan kita lah ni. Nak tengok bagi mana dia bengok agak kita melaju ni. Lagi-lagi belakang orang kita. Antara tuan kecil adalah tu. Tengok perasaan payah mundur lagi. Di sini tuan kecil adalah Juno sendiri berkemah akan pakai yang berkapuh. Suruh kau kami. Di sini tempat berkemah akan pakai yang berkapuh. Di sana.
Oh, nama Said Wahyo sama etin tu mudah-mudah ya kita berlawan perang. Lepas pada tu tetapi bangsa udang. Hok nama gadilak Juno tu alai kau kuatnya diri dia bangsa udang. Kau elok kiri dia terkekan. Kau terkekan dia elok kiri, kau suruh bawah dia lompat naik. Bijak laksana sungguh pak nama tuan kecil gadilak Juno. Kau ada rasa jodoh. Anak pada simah gajah siram. Aduh. Bangsa udang. Kalau begitu, hak ni beginilah bangsa udang. Silalah bangsa udang kita pergi menuju rakyat pada kerajaan kita. Kata angkatan Simah Gajah Siamu sudah mari masuk ke dalam negeri kita. Nak mengambil semula Tuan Tri Siti Dewi. Boleh bangsa udang. Mari kita pergi dengan babos dulu. Antara dua hulu balan Kalabahan. Sikit jalan banyak lagi menuju ke mana tempat masuk menghadap raja di sini. Sana sikit jalan banyak lagi di sana belah Munca. Bagaimana hulu balik kami antara yang dua? Hak ni begini tuan. Sudah jelas, sudah nyata dulu tuan. Ia bunyi riuh gemuruh di luar kota istana raja dulu tuan. Sudah siapa mari dah tuanku angkatan tuan kecil gadilak Juno ataupun angkatan mah raja Siamu. Nak masuk mengapa ambil semula isteri dia tuan Puteri Siti Dewi. Aduh, lepas pada tu, kami melawan perendah dulu tuan. Tak tahan di dada kami. Lalu itulah kami mari menghadap bawah dulu tuan. Apa hukum, apalah denda dulu tuan. Silalah tuan jentera di atas diri pan. Boleh patik buat pijoan dulu tuan. Hak ni beginilah hulu balik kami antara yang dua. Iring kami hulu balik. Kami nak pergi tengok sendiri angkatan tuan kecil gadilak Juno. Sejauh mana ataupun sebanyak mana dia nak jual jaga lau lanen sakti malabaga kota balwasa pedah peribu tanya mengesah. Setahu mana sangat dia nak jual handle dia kepada kediri kami. Biarlah kami pergi tengok sendiri di sana tempat selekan dulu tuan. Tuanku turun pagi-pagilah patik ini, tuanku turun petang-petang patik ini dulu tuanku. Boleh. Boleh boleh balikku boleh. Antara kalau bahas mesyuarat tok panjang lebar dari atas mentah. Tinggi gak no gading untuk berumbak-umbak menikah agung-agung. Turun bersamakan hulu balik wak patih men agiau kau menuju ke mana tempat. Keluar kepada luar pada sejadah ke hadapan tuan Cik Gadilak Juno. Sikit jalan banyak lagi turut ke. Seperti Halimah Rapa mangsa gemca. Sedah hulu balik.
Siapakah diri Tuan hamba duduk tercekak di tengah pada luar pada sarjana? Di tengah jalan Pak Sim Pengen 3 siapa? Sebut nama diri Tuan hamba. Tanya kita ke? Tanya mu. Ingat tanya belakang. Tanya kita mu dah boleh kita jawab. Nama? Cai. Kau nama suka? Nama suka apa? Aku suka namamu. Ya. Apa suka nama aku? Kalau tempat aku Said, dia orang tak panggil Said. Orang panggil apa? Orang panggil Tahir. Nama Tahir Muhid. Berat. Mu ambol tak nama benar kamu Said. Kena duka nama dia ya. Nak duka nama apa ni? Nak bubuh nama Z. Aduh. Kau berat ni. Orang tak bubuh nama Z nak bubuh nama Z nama Said. Apa nama apa? Yusuf ada kan? Tak domel Yusuf. Di balik Said tu nama apa? Aku tuai kecil adalah Jono. Ini dia tuai kecil adalah Jono. Nyata sebenarnya. Di balik belakang. Oh iya. Gua nak tekok nampak belok. Apa dia? Gua nak tekok nampak belok. Tak ada. Masa kita duk asah keris ni, di bawahnya dah pada. Gua nak duk cadar keris kau ni. Jangan nak berat nak kena pusat tu. Masa bengok orang kejek dengan model ni duk tekok bokok-bokok tak sedap dengar duk ya weh. Di balik belakang tu nama apa? Sama. Tak dengar? Sama. Gua nak bunyi takut? Takut no. Nak ke apa? Nak lagi. Betul kan? Ada Said jangan duk malu aku gitu Said. Di balik belakang tu, belakang pulak tu. Anak boleh pulak ni. Jawab boleh eting Nama eting. Nama eting. Bisa pokok. Buat apa mengadak gitu? Perut boleh berkecek balik belakang tu. Oh dia. Perut boleh berkecek. Dia kata aku perut. Mu kata buah ni. Oh, yeah. Pamu ingat aku apa? Aku duk nampak muka tak supa orang. Supa ke apa? Supa perut. Pamu muka pun lapi tak ada kata apa nama. Dia ni. Nak boleh tu. Ada dia kau membuat dia aku mengenal nak dia apa ni? Ni, kenal. Tak kenal apa aku tak bodoh ni kaki ni kaki. Ni bukan kaki. Lepas tu, ye. Berapa nama ye? Bukan ye tak lari tu ye ni. Kita agak kaki kita jodoh temu kita witu nama ye. Orang tak panggil ye. Lepas tu orang panggil cik. Cik bro. Biar dia lah yo berek tu yang nak sebut molek. Ya lah mu dulu beki dah puas ini mengasih banyak-banyak. Jadi tu lebih baiklah. Jadi puakmu puak tu kecil adalah Jono. Dia nak mengambil Tuan Tri Siti Dewi daripada tangan aku. Oh, demo kalau bahar. Aku ratu kalau bahar. Oi, bengong. Balah mana? Tak ada tino dah kau dalam negeri mu. Pasal yang muda ambil bini orang tu buat apa? Begini Said. Diri aku Said termasuk nama merata-rata. Kalau aku ambil anak dara sekenak jalan kalian tak sohu tak timbul nama. Kalau aku ambil bini orang lah Said baru timbul nama nak ambil kamu. Yolo ni yo. Yolo apa bengong? Tak. Yolo lah yolo timbul ni. Jadi dia mau nak ambil bini orang nak sohu nama. Nak wif sohu nama. Tambah-tambah pula ambil Tuan Tri Siti Dewi isteri Maharaja Siamu. Tak usaha lagi. Pasal selagi mu tak boleh bunuh nama Said, tak usaha. Apa? Selagi mu tak bunuh nama Said, tak usaha. Ni nama Said, ni Said. Ni Said. Ni. Wah dah. Jauh dah. Syahur dah. Nak
nak mampu kau bengok tolong nak darah. Pandai. Nak darah aku tu bengok pandai. Bengok mu ni boroh nah dah mu ni. Dengan budak buat kira ni budak lagi bodoh lagi budak ni. Wih berat lalu dah mu bengok lepo. Kecek tak pandai dengan tuan. Hak ni nama buat yo. Jadi gua ni pok darah dia. Nak. Lagi. Masuk bukan hak ni baru penting. Nampak nak jual dia, yo ingat dia tu bengkel nak kau bengkel kita. Belah mana? Nak wui nak sewi apa ni bini raja aku. Kok mana-mana aku tak wui. Kalau mau tak wui boleh nyakit hari ni. Boleh ke apa nama? Boleh nampak kampung. Boleh nampak kampung. Kita nak wui nampak kampung, yo wui nampak petang ya. Dah no ni. Dah no. Balah ya. Balah ni. Kena balah. Mu dulu balah ni. Biar ada pun. Balah diri lah. Tak apa ni. Dia mau pindah ni dah. Aku pindah. Tak apa ni. Apa saudara nama buat you. Al-Bodi Bokok. Duit membeyuh je balah lah tu. Putih lagi. Menata. Ada boleh. Saat ni hak belakang untuk. Nak mampu kat aku. Hak ni pula nak mampu kat aku. Tak sayang nyawa dia ni. Gapo nama? Mari gapo? Tuan pergi situ dia pergi mana? Duduk dalam istana. Mu tahu jadi kan tuan pergi situ dia dengan aku? Tak tahu. Bini aku. Ya. Nanti sama. Bang dia laju nanukmu. Duk dia dah bengong. Jadi hak ni nama seratmu. Bukan seratmu. Lepas tu sama. Nama sama. Rupa huduh angin-angin nak bini orang comel. Ada comel aku dengan mu tu. Nak weh sewi? Aku tak weh. Tak weh. Boleh ni. Tak sewi? Tak sewi sekali. Ayuh basuh belakang. Nanti sama biar kuat. Hak ni buat mampu. Hak ni buat mampu. Nanti dia tak mampu. Memang orang kata dah bohnya nak lurus jangan lalu bawah tipu dah pada. Yang ketipu tu berat lu mari bayar kita gigi. Antara perasaan sepak bola betul lagi. Berlaku pula di sini lah.
majapahit kau ni. Bijak sungguh permainan diri Tuan hamba Raja Ratu Kala Bahar. Sebab itulah dia jaga atas ambil bondo aku Tuan Pri Siti dia. Rupa-rupanya besar sungguh kederak kamu Kala Bahar. Tidak mengapalah Raja Ratu Kala Bahar. Tak tersilap gayung diri Tuan hamba 10 kali balik. Kalau silap gayung diri Tuan hamba hari ni boleh tengok utabulah otak daripada dalam kepala lemuk dari dalam tulang yang celaka diri Tuan hamba. Aku tak boleh berlawan dengan Sadam Yadam ni. Aku ingat sebilah kerih aku yang diberi oleh nenek Sabda di Tanjung Melayu. Ini dia baru pada lawan dengan diri Tuan hamba Kala Bahar. Oh, ini dia diri Tuan. Katilah jenuh setok apa kalau sebilah kerih dari mimpi. Hai kerih, aku tahu asalmu besi 3 berat. Mah gajah besi ke semi besi. Kerih tengah digelarkan seagung agen kerih bosu nama saku pendarah. Aku nak kupen darah babuk pada aku di tengah alogor nalulah. Tengoklah pengasuh kerih ambo pengasuh. Belok menjadikan mata kerih pengasuh apa bala tengajung takut kau sina. Lah. Kuih aku belok, kerih ambo belok pengasuh tiken kalau Bahar tak masuk. Patutlah pengasuh. Dia kecik berani begitu mau lalu ke hadapan ambo sebab itulah dia berani ambil bondo ambo kau sina rupa-rupanya kat pengasuh. Ini dia dia duk jaga selama ni kau sina. Kalau kerih ni tak masuk berat aku. Berat aku buat kereta aku. Pastulah hanya aku. Mak ni beginilah biasa. Kalau ambo tepi berlawan lagi kat kok sini tak silap gayung 10 kali baik. Kalau tersilap dari dalam gayung ni ambo pengasa. Apa bala tergajung takut terjadi atas diri ambo pengasa. Dah ada aku nak fikir. Lo ni aku batik ni bodoh lah. Aku batik dengan beyo-beyo bodoh lagi. Kecik molek ni. Ini ku. Batik ni dengan atas duit ku lagu. Kau ni beginilah pengasuh. Pelahnya aku. Silalah pengasuh kamu pergi ke bukit kah gunung Kemalu diri kau sini. Tepat apa yang bawa pengasuh. Dia duduk tapur di bukit tu. Dia tapur di bukit tu pengasuh. Lepas tu kena pergi royak dia dah kau sini. Suruh mari tolong batu-batu malam pergi sebelah balik ambo pengasuh. Kalau tidak masuklah pengasuh tu berdiri ambo pada masa ni. Kena berjalan mulut bayar kita. Tu. Apa dah ni? Moga raja kita yang nyomna nak duit mari kita pergi lalu. Pergilah pengasuh dengan babos go. Tak apalah duit ku duduk sini. Biar batik dengan bayar pergi. Bolehlah pengasuh kalau sebegitu kat kau sini. Antara pengasuh saya dengan kau sini bodoh. Kesian ngelih tuan kecil adalah dulu. Maka nak pergilah memanggil simah raja anu mereka putih yang sedang duduk berikat tampung. Maka berjalan orang yang antara kedua sikit berjalan banyak lagi berharap boleh. Balik lalu.
kita ni. Maharaja Numedo tu hidup dapur tu. Lepas tu, orang kena geruk dah. Dia duduk dapur biar sedar. Kalau tak sedar, tak boleh nak buat kira berjaga. Dulu juga. Tuiku. Oh, tuiku. Tuiku Maharaja Numedo. Makin banyak kerja malah. Tak lalu dah ada syari. Orang tak geruk lagu tu. Lepas tu, dia geruk dapur dia ada cara dia. Udah biar mana biar geruk. Duduk lagi ni biar aku geruk. Lorak ni tak apalah ke mana-mana pun. Tuiku Anume. Kalau tuiku. Sudah syari aku tak ingat. Nanti benar. Kata ke mana-mana pun. Tak apalah ke mana-mana pun. Tuiku Anume. Kalau tuiku dapur dibayar kulit. Batik kita jaga bayar kulit. Kalau tuiku dapur dibayar gomu. Mintok jaga dibayar gomu. Kalau tuiku dapur dibayar tulis. Batik mintok goceng dibayar tulis. Jaga tuiku wangi 9 orang 1000 kulit sepiti. Mujuk aku dah mengelik. Aduh, kau sinawak je. Ku batik sebuah ku. Pasyah dah hit luar aku. Apa pula dah? Kecil, terkejut. Ya. Berat. Perasah buat je. Ku nak perasah mari pas sini. Ada arah bu adik tuiku ni. Adik tuiku ni duduk tengah nyak-nyok tu. Pasal duduk berlaku dengan nanti apa dah hit nama Yohi. Kalau bahar. Duduk berlaku dengan kalau bahar dulu. Pasal perasah. Sudah hit aku tak boleh hoyak ni. Duduk belakang yang berhoyak yang benar. Yang berhoyak diri. Tuiku. Ku ada perasa. Cie, ku adik tuiku. Pasal lo ni kat tuiku duk kena wak nyanyi kau siap kalau bahan tu. Duduk perih, setok kerih, belok kerih. Bunyi kata abeteng cabut kaki tu. Sama dia jumpa lagu buruk. Adik tuiku duk nak yawi. Kalau tuiku tak pergi, tuiku mati, tuiku. Dia aku kena lah ini. Syahid. Aduhlah. Apa ni? Kena cincok dah belikat. Aduh, makulah nak darah aku bangun. Hip bangun dia berat tunggu. Dah tu ni. Hamba dah ada nak ready. Mu bengong ke mana ya? Mu tak kenal Maharaja Numedo dia lalu yang kecil lagi. Pas dia tu kalau kena kecil lalu kan. Nyo cincok dia lah. Hip nak yawi. Lepas tu, mu kena belajar dengan aku lah dulu. Aku hit kalau kecek dengan Maharaja Numedo. Kalau aku nampak linak-linak, aku nyuruh lalu. Tu, oh dah berat bayo. Dah hit. Pekok pada ambo. Kalau dah hit, kalau ayat telur jumpa, mu telur dah hit. Nyerupuh mu Maharaja Numedo. Oh dah berat ambo. Bayo. Dah hit. Pagi tu. Oh kita kena pergi dah hit. Kalau kita tak pergi nyanyi, korang dia lah jodoh. Anume kita. Apa bayo kalau nyanyi dia? Oh lah kalau kita tak pergi kat mati, dengan dia lah jodoh. Okey apa kita? Pasal nanti anak najis ni. Dia tak boleh balas orang lain, dia balas kat aku. Macam bengok dia tak apa. Tak teng kat aku, tak apa. Teng kat aku, tunggu. Kita pergi sekali, jaga pergi syukur. Pun darah. Antara maknanya ada mereka putih mengecup dengan perkataan kasut antara yang di sini tak lengok sekenak jalan kan. Maka nak jalan menuju ke mana tempat mencari adik seorang sikit jalan banyak lagi dah muncah.
kisah perkataan di situ timbullah akan royak pengasuh antara yakap. Duduk berbagi hudur dengan angkatan mah gatu-gatu kalau bah. Sama tak titih sebelah jemelah, sama tak kalah kemukan. Antara orang kedua belah pihak berbagi semula. Masih berkemah akan pakai berlaku pula di sini dah. Mudah belah ni Lagi belakang lagi. Tak usah tepi kaca lawa lah. Dok ajaib nak. Lagi. Pakat lagi belakang. Jangan ni tak duduk. Iya. Pengasuh sama. Adik semua. Mu kata berapa saat ni kau sini? Kata kamu. Saat ni? Oh, saat ni? Iya semua. Batik kata, mari, bapak kita makan belawai belakang. Mu tak usah nak tipu aku lah sama. Mu kata lagi untuk guru lagi dah. Betul ataupun tidak? Sudah. Lagi mulut imam masuk mulut boyo. Berat. Dok bu. Batik bila aku lagi kau ke? Kata mampu batik tak lagi. Muka batik kedai buat. Tak kira aku tak kenal. Aku kenal mu sama. Kalau dia kau orang lain. Kalau mu lagi tak dia kau orang lain. Tak apa dia aku apa ketok muka mu sama. Dok belah mana? Tak lagi kau orang. Kalau tak lagi, lawan. Lawan siapa? Lawan tu. Aku turut belakang mu. Kalau turut belakang, tak apa bagi saya. Tak bagi. Saya kuat dia tak apa. Bagi yang tak pelik, bagi boleh buat belakang. Itu dia. Sedap nanti dia duduk sepak orang ni. Sepak kalau berani. Sepak lah. Kalau berani, hok berat ni. Ni, mungkin ada sama. Kena dah. Nanti ada umir ni perangai tak api. Duk tipu orang kau tu. Serabu. Kuano nampak paling belakang? Serabu. Serabu apa pula? Malah nak kena banyak ikat. Tiga. Serabu. Kena kau mahal tu lebih berapa? Kuano dah tu, teriak apa? Kena tipu kau orang. Kena scam. Budak nak. Bila lagi sama pun. Tengok dah ni. Aku tengok dah. Lagi sama mampu dulu hari ni. Makan je rumah aku tak boleh. Aku makan pohok pun dengan dia. Kau mana-mana. Biar ada bukan dia. Kalau dia mau binti tak apa, ni pada mampu kita biar ada buat kena lagi, kau ada mana rumah kena lagi kau ni. Tengok mak kajian rumah tengok pengasuh sama unggal lagi. Dia sendiri berkemah akan pakai unggal pula di sana.
diri hamba. Oh ni bini bangsa saudara. Berat sangat bangsa saudara. Ilai tubuh manusia timbul pula orang muka kera tubuh manusia. Berkali hak ni dah orang duk tutup kata mah raja anu mereka putih abai kepada lak juno anak mah raja sekarang. Mah raja nu mereka putih nyata sebenar. Dia mari bangsa saudara. Kalau kita tak apa bangsa saudara. Sepak sebelah sipai je. Biar kami pula terang dengan mah raja anu mereka putih, biar kami cuba dengan diri Tuhan hamba. Dengan diri dia. Malah kalau begitu bangsa saudara. Tapi beringat-ingat bangsa saudara. Tak silap gayo diri Tuhan hamba 10 kali baik. Kalau silap dari dalam gayo diri Tuhan hamba, tulislah wasiat dengan cepat-cepat. Jangan kata begitu bangsa saudara. Tengok dulu perbuatan diri kami. Sila bangsa saudara. Antara hulubalan antara dua. Saling silih bertukar ganti orang antara yang dua rumah. Agar pakai hingga pula di sana belah. Barulah orang kata jumpa buku tengah ruah pasal mah raja anu mereka putih anu mah raja selama dulu tuan. Diri dia beli pekerjaan adik dia tuan kecil adalah Jun. Diri dia lah dulu tuanku yang duduk berlawan perang tengah kami. Bangsa saudara kami pun tak menahan di dada dulu tuan. Nyo sepak nyo tendai kepada mah raja anu mereka putih dulu tuan. Tak boleh nak buat apa-apa atas diri kami. Aduh, bulu ban. Di mana dia berada pada masa lalu ni? Ada dulit tuanku di tengah pada luar alung kernalun dulit tuanku. Di situlah dia berada. Selain bawa jalan boleh balik. Biar kami pergi dengan babos tu. Sila bawah dulit tuanku. Orang antara dua berbuat pakat semula enggak pula di sana dah. Duduk berbagi huda sama tak titih sebelah jumlah sama tak kalah kamu kak. Begitulah pekerjaan raja ratu kalau bahar. Jadi adik kakak pada malam ni ambo sebenarnya kalau ikut kiam nak berhenti pukul 11 lebih adik kakak. Tapi adik kakak sebenarnya nak royak pun rasa salah. Tapi nak warna adik kakak izin dari segi kesihatan pun tak berapa mengizinkan. Tiba-tibanya bagi batu kuat, tak tahulah. Mungkin sebab cuaca lo ni tukar silih ganti. Jadi gagal dah tekuk. Nak main pun berasa tak selesa mana. Tapi tak apalah. Buat ubat kepada penuntut mana ada pada malam ni. Kalau ada silap salah, apa banyak maaf sakit. Kalau ada jodoh semula pun boleh kita berjumpa. Sekian terima kasih ucap selamat balik.
itulah dia persembahan wayang kulit bersama Tok Dalang, iaitu Megat Haikal. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton-penonton yang bersama pada malam ini untuk memeriahkan malam pertama Karnival Citra Wira 2025. Okey, baik, jadi kepada tuan-tuan